Kes Abang Belon ni, dan aku rasa ada konspirasi-konspirasi yang timbul juga yang aku rasa kita patut bidas, okey? Dalam isu ini ada beberapa perkara yang korang kena faham. Itu satu, berkenaan dengan kesalahan jenayah yang berlaku. Dan nombor dua, berkenaan kesalahan prosedural. Dan nombor tiga, berkenaan dengan apakah kuasa-kuasa yang telah diberikan kepada penguasa PBT ini apabila mereka sedang melakukan tugas, okey? Pertama sekali, memang kita tak nafikan apa yang pihak pegawai di BKL ni buat ke atas Abang Belon ni merupakan satu perkara yang memang clearly satu kesalahan jenayah, okey? Dia either boleh jadi kesalahan jenayah ni boleh saja 323 ataupun 324 sekali kecederaan tu kecederaan parah, dan boleh disiasat oleh pihak polis dan juga boleh dituduh di mahkamah. Ni this is very clear sebab banyak dah headline yang cover, so aku tak nak cakap banyak pasal benda ni. Berkenaan dengan isu nombor 2 pula, aku rasa isu ni menarik untuk dibincangkan sebab point of argument dalam kes Abang Belon versus DBKL ni basically adalah berkenaan dengan perlesenan dan juga permit perniagaan yang sah lah. So the spark start apabila Abang Belon mengatakan bahawa dia berniaga dekat situ tanpa lesen yang sah, bahawa dia tidak tahu sebenarnya bila dia nak berniaga di kawasan sekitar Bandaraya Kuala Lumpur ni dia memerlukan lesen yang sah, okey? Secara asasnya apabila alasan itu diberikan kepada pihak DBKL, mungkin pihak DBKL tak berpuas hati dengan alasan tersebut dan telah mengarahkan Abang Belon ni keluar daripada premis tersebut dan tidak berniaga lagi di situ. Mungkin berlaku pentelagahan apabila dia minta untuk keluar, maka pentelagahan tu lead kepada kes pukul yang berlaku. Cumanya dalam isu ini, memanglah kita sebagai penguasa tempatan ni boleh mengeluarkan saman, kita boleh keluarkan compound, kita boleh rampas barang-barang perniagaan yang menghalang lalu lintas orang awam dekat situ. Tak ada masalah. Cumanya, kita punya kuasa dan tanggungjawab dalam keadaan ini hanya terhad kepada dengan memberi compound, memberi saman dan juga merampas barang-barang perniagaan dia. Kuasa kita tidak menjurus untuk pergi menangkap orang ni, untuk melakukan kesaran kepada orang ni ataupun untuk pergi ceramah ke, tak ada. Kuasa kita ni sekiranya jelas berlaku kesalahan, kita keluar compound atau kita gunakan je kuasa kita untuk merampas barang-barang ni, okey? So sekiranya korang dalam keadaan ini sebagai penguasa tempatan, korang tak perlu nak nak berdebat dengan orang-orang ni semua sebab apa? Diorang tak tahu tentang undang-undang. Kau ceritalah macam mana berkenaan undang-undang yang perlukan lesen ke, perlukan apa ke, diorang takkan faham, diorang tetap akan beta dengan kau. So apa yang berlaku dekat sini, sekiranya kau dah bagi arahan yang spesifik untuk dia keluar daripada kawasan ini, apa yang kau boleh buat lah untuk panggil polis lah bila dia tak nak dengar apa yang kau sedang perintahkan kepada dia. Sebab bila dia buat benda ni, dia telah melakukan satu kesalahan jenayah, itu menghalang kau sebagai penjawat awal daripada melakukan tugas kau dengan sempurna. So dalam keadaan ini, lebih baik kau panggil pihak polis untuk pihak polis settlekan. At least dalam isu ini, dalam keadaan ini, pihak polis ada kuasa untuk menangkap, ada kuasa untuk siasat, dan orang ini boleh dibawa ke muka pengadilan untuk menjawab pertuduhan di bawah Seksyen 186 Kanun Kesesaan, okey? So dalam isu ini, aku rasa penguasa yang diberikan kuasa dalam kes Abang Belon ni, dia kurang arif sedikit berkenaan dengan peruntukan undang-undang, mungkin tak cukup training. Cumanya, isu nombor 3 adalah berkenaan dengan kesalahan prosedur juga, adalah berkenaan dengan lesen, okey? Kepada penjaja-penjaja di luar sana, korang kena faham, tak kisahlah korang kat Kuala Lumpur ke, korang kat Shah Alam ke, korang kat Johor Bahru ke, kat mana-mana kawasan yang ada PBT, basically bila kau nak berniaga, memang kau perlu lesen. Kau kena ada lesen. Kau tak perlulah nak cakap kalau kau berniaga Belon tak payah lesen, kau nak berniaga petai tak ada lesen, tak ada. Kau berniaga apa sekalipun kat kawasan kaki lima tempat awal ni, kau perlukan lesen.